Assalamualaikum, hai semua. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan pada anda macam mana cara nak jahit tertulang baju Melayu. Okey, jadi anda kena tengok video yang lama, okey. Yang saya dah tunjuk dah cara nak buat tertulang baju Melayu kiri dengan kanan. Okey, jadi sekarang ni saya dah siap iron. Okey, jadi ini adalah untuk bahagian kanan. Okey, ni tertulang untuk bahagian kiri. Okey, maksudnya kanan dan kiri yang saya ni, kalau kita terbalik pakai maksudnya dia akan terbalik, yang ni kiri, yang ni kanan. Okey, jadi tertulang yang besar ni akan duduk dekat bahagian kanan ni. Okey, tertulang yang kecil ni akan duduk bahagian kiri. Okey, kalau kata kita buat macam ni, dia terbalik pula. Okey, boleh pakai. Okey, jadi untuk senang tu macam ni, kanan, kiri. Okey, jadi saya buat sampel saja untuk senang nampak bila jahit. Okey, fokus pada basi yang kita nak sediakan. Okey, so dekat sini untuk tertulang yang besar ni kita kena basi dia 3/4 inci. So kita nak iron macam ni. Okey, lepas tu yang bawah ni setengah inci. Okey, yang bahagian bawah ni kita jarakkan 2,5 inci. Okey, lepas tu saya buat macam ni untuk kemasan 5/8 inci, 3/4. Okey, so nanti iron, saya akan iron sini dulu, iron sini, iron sini, iron sini, iron sini. Okey, lepas tu yang ni iron. Okey, lepas tu yang ni pun iron. Macam ni. Okey, so ni untuk bahagian kanan. Okey, untuk bahagian kiri pula, tertulang bahagian kiri setengah inci, 3/4 saya buat. Okey, jadi dekat bawah ni setengah inci basi dia, suku inci. Okey, so yang ni pun sama juga, kita iron sini. Lepas tu iron macam ni. Okey, lepas tu yang ni pun iron. Okey, yang ni iron, yang ni pun iron. Okey, sebelum saya iron, saya gosok sabun mandi ataupun kita boleh guna lilin untuk bagi dia melekat elok. Okey, jadi kita sapu je dekat bahagian tepi ni. Okey, keliling dia. Okay, then kita boleh iron. Okey, untuk bahagian last ni, last lipatan ni, kita just macam ni saja. Okey, so dia tak rapat sangat pun tak apa. Sebab apa? Sebab kita nak lebihan ni, okey, lebihan daripada basi ni ada keluar sikit sebab mudah untuk kita nak jahit pada baju nanti. Okey, biar dia macam keluar sikit macam ni. So dia tak payah iron macam rapat sangat. Okey, so jadi macam ni dia kena ada lebih sikit. Jadi dah siap untuk bahagian kanan, so kita buat bahagian kiri. So bahagian kiri ni senang je. Dia sama juga, kita kena letak sabun. Okay. So yang ni kita iron dulu. Okay, untuk bahagian kiri ni pun sama juga, dia mesti ada tinggal lebih macam ni. Okay, supaya kita cantum kat badan tu, dia tak keluar daripada landasan. Dah siap iron. Okay, so kena ada badan kan. Okay, so badan ni bahagian dalam, sini bahagian luar. Saya conteng ni sebab ni contoh dan sampel tau. Kalau anda buat baju, janganlah guna kapur yang terang. Guna kapur yang dia boleh hilang. Maksudnya tak payah tanda banyak macam ni pun, just tanda sikit-sikit je kan. Okay, so ni sebab nak share. Saya guna warna yang kontra dengan kain. Okay, jadi saya tanda dulu dekat bahagian kanan ni 5/8. Sama macam yang bahagian sini. Sebab kita nak selip macam ni. Okay, kita nak selip macam ni. Dan kenapa saya naikkan 2,5? Sebab jarak yang saya akan jahit nanti 2,5 daripada hujung ni. Okay, so kita akan buat macam ni. Okay,
Okay, first kali kita kena jahit tertulang kiri. Okay, so untuk kiri ni, dia kena bahagi dua juga tau. Macam ni. Bahagi dua ataupun sama dengan 3 hun. Okay, so setengah ni, saya gunting dulu setengah. Okay, macam ni. Saya buang sikit kat sini. Saya gunting setengah. Ataupun kalau nak gunting lebih pun tak apa sebab basi tertulang ni banyak. Okay. Okay, jadi tertulang kiri ni kita kena jahit dulu. Macam ni. Okay, kat sini saya dah tanda 3 hun. Dan yang saya potong pun jaraknya 3 hun. Okay. Jadi masukkan selit yang kita potong ni kat ni sebelah luar baju. Okay. So, macam ni. So, guideline kita tu adalah yang bahagian kita tanda ni. Okay. So, kita pastikan. Okay. Jadi, ni dah kemas. Okay, ni memang saya buat lebih. Okay. So, kita jahit daripada atas ni. Okay, matikan jahitan. Okay. Jahit. Okay, matikan kat sini. Okay, kemudian, jahit yang bahagian sini. Ataupun, anda nak jahit bahagian sini dulu. Lepas tu baru nak masukkan pada badan ni pun boleh juga. Okay. Jadi, jom kita start jahit. Okay, jadi masa jahit ni. Okay, yang ni kita pastikan dia rapat. Okay. Kemudian kita start jahit. Okay. Yang bahagian lebihan bawah kain ni, kita just tolak sikit bagi dia keluar macam ni. Okay. So kita letak dekat yang penanda yang 3 hun tadi. Okay. 3 hun ataupun 3/8. Okay. So kita jahit je. Okay. Betul-betul tepi dia. Okay. Untuk mata jahitan ni, dia sebenarnya elok kalau kita guna kecil tau untuk baju Melayu. Macam 1.5. Ataupun 2. Tapi saya guna 2,5 je. Okay, so bila kita dah tanda macam ni, senang kita nak jahit. So, saya jahit dulu. Okay, so dah sampai bawah, kita matikan. Okay, jadi bahagian bawah ni mesti dia kena macam ni. Sebab tu kita kena lebihkan sikit masa kita iron bahagian bawah ni. Okay, lebihan bahagian bawah. Okay, jadi untuk yang bahagian sini pun kita kena jahit juga. So, just jahit je. Okay, jadi kita akan jahit yang sebelah lagi. Okay, untuk tertulang bahagian kanan ni kan, kita tandakan dia. Okay, jarak yang kita dah potong ni kan 2,5. So, okay, daripada hujung ni sampai atas ni 2,5. So, dekat depan pun sama juga. Kita tanda 2,5 juga. Sebab apa tanda? Sebab bila kita jahit nanti, senang. Saya ni dah banyak buat salah. So, daripada salah tu kita betulkan untuk dapatkan kekemasan. Jadi hasil ni insyaAllah kemas. Okay. So, nanti kita akan jahit tutup sini. Okay. Naik sikit pun tak apa. Kat sini. Okay, jadi first kita jahit dulu. Okay, saya guna satu tapak mesin jahit ni. Okay. Jahit dulu. Yang ni kita lipat. Ni kita samakan dengan ni. So kita jahit je. Okay, masa jahit ni kan, tarik sikit ni. Jahit je sampai atas. Bila dah siap jahit yang ni, okay. Yang ni, kita jahit juga. Siap-siap. Ini kalau anda nak kemas, anda just tarik benang ni kan. Kita tarik lebih, nanti kita sorot je ke dalam. Maksudnya kita tak matikan je. Kita just jahit macam ni. Okay.
Okay, jadi bila kita dah siap buat step ni, kita boleh cantum pada badan. Jadi untuk bahagian badan tadi saya tak terangkan macam mana kita nak dapatkan dia punya belahan dengan lain tengah. Okey, untuk belahan tu kan masa kita potong kain kan kita akan lipat dua macam ni. Kan, kita akan lipat dua macam ni. Okey, masa potong kain, keadaan kain kita macam ni, berlipat. Okey, so tanda dulu bahagian sini 8 inci setengah termasuk basi. Okey, lepas tu yang bahagian sini kita kena iron sampai bawah baju. Okey, macam ni sampel je sampai bawah. Sebab untuk guideline center tengah bila kita nak letak poket. Dan guideline juga untuk kita letak bucu ni. Okay, jadi kita akan jahit tulang kanan pula. Okay, so ni lebihan yang kita buat tadi. Kan? Kita tarik benang yang bahagian dalam ni. Okay, jadi kita matikan ataupun kita sorok je macam ni. So dia tak nampak lah jahitan tu berdouble. Kalau kita matikan kan dia macam berdouble kan. So kita just matikan ataupun kita sorok je dekat bahagian dalam ni. Okay, jadi untuk jahit dia kita just selit je. Bahagian bawah ni kita selit je. Sebab kita dah buat ukuran yang kita nak. So kita just rapatkan bahagian yang kita dah potong ni tadi ni. Kita just rapatkan je dengan bahagian badan yang kita dah potong juga. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Okay. So, kita dah rapatkan bahagian bawah ni. So, kita fokus pada bahagian atas pula. Fokus pada step untuk cantum. So, ikut guideline ni. So, yang bahagian sini, dia mesti dekat bahagian ni. Maksudnya pada awal jahit tu, kita dah kena pastikan dia berada di tempat yang betul. Dan untuk bahagian sini, dia berada di landasan yang betul lah. Okay, jadi kita cuma jahit. Okay, pastikan yang bahagian bawah ni, okay, maksudnya yang bahagian bawah lapik ni, lebihan dia lebih. So, dia tak ada tergelincir. Jahit betul-betul tepi. So, kalau rasa yang ni terganggu, kita boleh je tarik dulu. Kita just jahit je dulu. Okay, so, bila dah nak sampai ke bawah ni, kita kena tukar juga untuk tulang bahagian kiri ni. Untuk selisih yang betul. So, kita jahit. So, kita macam kena bantu sikit kain kita ni, tolak sikit. Dia dah susah nak gerak sebab dia tebal. So, ni pastikan ada dekat center tengah baju. So, kita ikut je bentuk dia. Okay. So, kita jahit sampai atas dan kita matikan kat sini. Okay. Kemudian, kita matikan. So, biasanya dekat bahagian bawah ni dia akan ada satu line jahitan lagi. So, kita just ikut tapak mesin jahit ni. Okay, kita start, matikan. So, jahit je sampai sini. So, matikan semula. Okay, kalau kata anda nak terus sambung, okay, terus sambung. Terus sambung untuk buat dia punya corak. Kalau kata nak matikan yang garis kedua ni dulu, lepas tu baru buat corak pun tak apa. So, ni alang-alang saya dah, ni saya terus sambung je. So, saya buat macam ni. Misalnya garis sini sampai sini. Okay, corak yang saya tengah buat ni, dia terpulang tau. Kebiasaan macam ni je lah. Okay, V ataupun Y. Okay, kalau anda nak buat corak lain pun boleh, tak ada masalah. So, saya matikan. Okay, jadi ni hasil yang dah siap Okay, ni sebelah luar. Okay, so ni sebelah dalam. Macam ni. Okay, nanti kita akan tanda dia punya lubang butang bila dah siap buat leher sekali.
Okey, jadi setakat tu je perkongsian saya untuk video kali ni. InsyaAllah saya akan sambung untuk bahagian leher, cara nak buat leher. Okay, so semoga video ni membantu anda yang memerlukan. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Bye, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video.